Lekat. Kau kena sentiasa standby. Ambil tak kena. Nampak? Dia ambil. It's hopeless when you think that you lost. Oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe. Tenggelam. Kita badang Malaysia lah. Motor tenggelam tu sebelah tangan aja tau. Habis. Alah, hai. Nasib baik kat rumah ada water jet. Hey. Pagi-pagi, selamat pagi guys. Dah dekat tengah hari sebenarnya. Pun tak adalah pagi sangat. Okay, sekarang ni kalau kau nak tahu, jam dah pukul 10.26. Aku memang lambat gila keluar. Pasalnya ada hal yang tak diinginkan berlaku. Aku cadang nak keluar pukul 7 lepas subuh. Tapi lepas subuh tu aku tertidur guys. Aku bangun pukul 9.30. Pukul 8.30, 9.30 macam tu. Jadi aku bersiap-siap mandi, makan, baru aku keluar mancing. Okay, tapi ada sesuatu yang special untuk hari ni. Okay, sekarang ni tip battle song aku dah kembali. Okay, kalau korang tengok ni, ini tip baru. Ini tip baru guys. Okay, ni tip baru. Sekarang ni, cerita dia, aku nak review setup aku ni. Semenjak aku buat YouTube, dan aku stop, aku tak pernah review setup aku. So, ni setup paling favourite aku untuk main haruan ni guys. Kuying Battle Song 410LB dengan Shimano Curado. Okay, sebenarnya ini Curado MGL. Asal pair setup ni Curado BFS. Okay, Curado BFS aku sekarang dalam watt. Barang daripada Jepun tak sampai lagi aku tengah buat. Nak service reel. Aku ni buat service reel. Tapi reel aku lambat sikit. Okay, so sekarang ni aku nak tunjuk kat korang betapa powernya setup ni untuk main haruan. Untuk main tempat-tempat yang macam ni. Kuying Battle Song ni bagi aku untuk main haruan yang terbaik lah. Yang terbaik macam-macam. Drift Grandmaster tu yang aku ada tu tak sesedap dia ni. Dia ni lagi ringan, lagi padu. Memang power. Tipnya pernah patah. Aku underhand masa tu, tengah mancing haruan aku underhand patah. Puncanya aku mancing haruan pagi tu. Semalam tu aku mancing haruan. Sebelah situ aku sangkut. Aku tarik batu pada sebelah situ, hentam dekat batang rod ni, dekat tip ni. Jadi dia ada defect dia akan defect. Dia tak akan patah masa tu juga. Dia akan patah masa trip yang lain. Okay, sekarang ni aku dah beli baru. Lambat sikit lah kan. Okay, set ni pun baru sampai semalam. Lambat gila. Shopee buat kerja. Aku kecewa sangat pada Shopee. Padahal barang ni besar. Kalau dah hantar maknanya penghantaran dia mahal lah kan. Dia orang tak nak hantar. Okay, sekarang ni jom aku tunjuk kat korang sedapnya setup ni macam mana. Okay, pada korang yang baru sampai kat channel aku, pada korang yang baru jumpa channel aku, subscribe dulu, like and share juga nanti, komen apa yang tak elok dalam video ni, bagi tahu aku okey je, aku akan ubah supaya channel ni jadi lagi power lah, jadi best. Okay, sekarang ni baru sampai, yang baru jumpa, yang baru lalu dekat aku punya YouTube, minta subscribe dulu guys. Subscribe, tolong lah. Aku memang dah lama nak jadi YouTuber. Tiba. Okay, kenapa aku pergi port ni? Sebab port ni port anti kumpau. Sekarang ni jam dah lambat dah. Aku pun dah lambat keluar kan. Aku malah nak borak panjang. Okay, jom kita teruskan. Okay, so sebenarnya aku ada barang nak di-review. Tapi ni review tak berbayar. Ini review sukarela. Kenapa? Permulaan aku sebagai YouTuber belum macam ini. Aku tengok geng-geng kawan-kawan aku YouTuber yang YouTuber lama semua dah besar dah YouTube diorang. Aku je yang malas. Okay, sekarang ni aku nak pakai soft rod Lakojet. Ni soft rod lain pula. Sebelum ni aku ada soft rod ni kan.
Sebenarnya soft rock tu elok lagi, ada lagi dalam beg. Tapi aku nak cuba soft rock yang lain tak daripada Lakojat. Okay, so sekarang ni soft rock ni aku cukup berminat dengan soft rock Lakojat ni. Aku tak tahulah macam mana owner Lakojat ni buat, Abang Aizat ni, macam mana dia buat soft rock ni. Tapi kualiti dia bapak padu siap. Kau macam pakai Sawadee punya soft rock. Sawadee punya soft rock tu padu tu. Okay, sekarang ni sampai dengan abang rata-rata. Kita akan review satu-satu. Mungkin 1-2 strike kita akan tukar, 1-2 strike kita akan tukar. Okay guys, jom. Sini pot anti kumpau. R1 pun boleh tahan saiz. Cuma aku jaga kelestarian spot ni lah. Okay, jom. Mantap, jom try. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. 10 ni berat sikit lah. Kalau 2 MGL 151 dia nak lagi sedap kalau 2 BFS tu. Memang padu gila kalau 2 BFS. Tak ada unsur-unsur berat lah bagi aku. Okay, kalau 2 BFS. Okay, action bagus. Kalau 2 BFS ni memang untuk game dia kan. Alamak, sangkut pula lah tali aku. Sekali lagi. Action bagus. Body solid. Mungkin kalau kena haruan terus sangkut, mungkin boleh jadi. Tak ada unsur-unsur lari-lari lah soft rock dia. Soft rock dia apa orang kata, dia jenis yang macam mana aku nak cakap soft rock dia stable. Stable gila. Stable weh. Selalu soft rock macam ni dia lari-lari tau. Biasa ada satu jenama tu yang cepat koyak tu dia lari-lari. Tapi yang ini dia okey. Maksud aku lari-lari tu dia macam ni. Gerak. Tapi ni dia okey. Dia macam straight je. Padu. Maknanya keseimbangan soft rock ni bagus lah. Uish, makan. Tak kena guys, tak kena. Tidak kena. Apa benda ni tu? Ada bau yang tak enak. Bau tai orang ni. Sudah, aku terpijak tai orang ke? Bukan makan. Kacau. Lekat. Terus lekat. Lakojat ni. Tengok turut lekat macam tu je. Lekat. Turut. Macam tu je guys. Dia boleh telan soft rock ni. Bayangkan. Korang tengok dia boleh telan soft rock ni. Memang power tak power Lakojat ni. Curut je. Tengok curut je. Dia telan je Lakojat ni. Telan, nampak sedap tak battle song ni. Macam dia punya action. Padu punya. Padu guys. Okey, ni Lakojat. Kita tengok soft rock dia apa jadi. Tak ternaik pun. Power gila soft rock ni. Aku memang suka lah Lakojat punya soft rock ni. Yang padu betul lah. Curut macam itu je boleh lekat. Gila. Bye. Jom pindah.
Tak makan lagi. Dia tak makan lagi. Itu saiz. Itu saiz weh. Itu saiz. Ya, ini masih kena punya. Ini masih kena punya. Ini masih kena. Tak makan lagi. Kali tengah sangkut. Jadi safrok tu tergantung tau. Bila dia tergantung, tak adalah macam ikan tu nak ambil. Tak kena. Aduh. Tak kena. Lagi lah. Tak kena juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Air pun hitam. Dia tak boleh salahkan dia. Ikan ni lah kan. Tali sangkut. Bahaya ni. Sangkut tadi padu tu. Tu kalau kena ikan tu, sama ada lucut putus tu, memang jadi. Memang akan terjadi. Jadi dekat tempat macam ni guys, okay, korang nampak sendiri kan, kenapa battle song ni aku pakai. Aku ni suka meranduk tau. Kenapa aku suka pakai battle song ni? Sebab itulah dia. Tempat-tempat macam ni dia akan sangkut pada bila-bila masa je. Jadi kau kena sentiasa standby. Tak kena. Dia ambil belit. Kau kena sentiasa standby tau. Nampak battle song tu boleh je lawan lagi. Nampak? Dia kejar lagi. Dia kalau kena blade, dia boleh lagi. Jangan kena mata je. Kalau kena mata sangkut tu. Aduh, kalau duduk MCL ni, gila lah 4 FPS aku nak sampai. Dia bila main dekat tempat macam ni guys, ni ada. Dia akan senang menyorok tau. Jadi set-set yang keras macam ni yang kau perlu ada. Apa? Dia tak kena. Apa? Dia ambil. Kena. Alah. Pun sama juga blade. Biarlah. Lucut baru pun tak kena juga. Kena blade juga ni. Sama je. Tukar safrok. Ikan tu besar, senang lucut tu kalau pakai safrok kecil. Kalau kena safrok besar, mata besar. Baru dia tahu masa tu langit tertinggi ke rendah. Okay, ni lulus. Ni dah lulus, dah hanyir. Kita tukar safrok lain. Banyak safrok nak kena buang ni. Kita pakai safrok besar sikit sebabkan dia besar kan. Kita pakai ni. Ni tak pernah lagi pakai. Ini mesti kena ni. Mata ni besar sikit. Tadi dia mata kecil. Besar. Dekat-dekat. Bila mata kecil, dia senang lucut. Memang dekat. Okey. Ni kali mesti kena punya. Mesti kena. Dia dah lucut. Apa? Cuba je. Tapi dia
Yang ini aku tak berapa try, tak berapa ni lagi. Kita tengok lagi dulu macam mana performance dia. Tengok dulu. Kita try baling-baling. Tengok boleh lekat ke tidak. Tengok dia punya performance lah, senang cerita. Buah tu kacau lah. Aduh. Nampak tak duduknya kat mana ikan tu? Duduknya kat tepi-tepi tu. Jadi nak strike tu susah sikit. Andai kata benda tu melekat dengan tanah, jadi risiko lucut tu banyak lah. Sebab tu kita perlukan rod-rod yang keras macam ni. Kenapa aku suka beta sound ni? Ni dia. Main lembab macam ni, beta sound ni memang sesuai. Jadi tu kenapa aku tak sembat? Sebab aku dah tahu dah mesti lucut. Jadi aku perlukan tempat yang lapang sikit. Contohnya bukan masa tali tengah tersangkut dah. Dan memang aku tak sembat. Aku akan bagi dia buka mulut. Bagi lucut dulu. Sebab nanti bila mulut dia dah sakit, memang takkan boleh ni kan. Tapi tadi tu kesilapan aku lah kan. Patutnya aku tak boleh melayan macam tu lagi. Sebab tempat tu dah tersangkut. Bila tersangkut, aku longgarkan drag. Cik pasal lah nama dia. Dah suku dah. Orang lain semua tengah tidur. Dan kereta semua tengah tidur. Aku mancing. Nampak size, good size. Surut sempit lah. Dekat. Kata kalau betul kena tempatnya, mesti lekat punya. Garang. Garang. Good size, not bad. Nampak tu, cangkuk pun cantik. Nampak bawah dagu, tak mata. Okay lah. Kau kena dapat kan? Padu. Okay, so ni dia soft rock lakojak yang besar. Tapi soft rock lakojak ni tak ada nama tau. Aku tak tahulah. Kenapa dia tak letak nama? Soft rock ni? Mesti ada nama-nama dia kan? Okay, aku tengok. Soft rock ni, nama dia tak ada nama. Bang Jack, kau tak nak letak nama ke soft rock kau ni? Nanti orang tak tahu model apa. Tak nama bang. Ni soft rock memang padu lah. Gila lah. Tak lah. Lawa pula tu. Comel je. Nampak? Kenapa dia boleh lekat? Okay, orang-orang macam ni, kita barangan anak Malaysia ni bagus sebenarnya. Cuma dia orang ni tak naik. Korang tak nak support. Cuba jadi macam aku, support barang anak Malaysia. Tengok dalam beg aku tadi. Ada barang-barang DRV, barang-barang Ozmi. Yang ada ni lah, yang ada senang cerita Malaysia punya lah. Kita punya barang ni guys, bagus sebenarnya. Sebab anak Malaysia kita ni, dia umpama ikan. Diorang menggunakan insting diorang ni untuk tahu macam mana ikan ni, kenapa tak lekat, kenapa senang lekat, macam mana kan. Ni lah dia nampak ni. Dalam material macam ini getah dia. Lepas tu dia punya ni senang lekat. RM11. Kepala otak dia murah gila. Dengan kualiti macam ni. Okay, nak sembang kualiti lah. Kan. Ni barang-barang review. Sorry. Ni barang-barang review.
Kalau kita sembang kualiti lah, aku beli daripada bulan 9 tahun lepas. Dan aku pakai setiap kali pergi mancing aruan. Mana soft rock Lakojet tu? Mana aku letakkan soft rock Lakojet lagi tu? Dalam ni pun tak ada. Dalam ni. Ni lah. Sampai dah nak rebah. Tak koyak-koyak getah dia. Kau nampak ni? Bulan 7, bulan 8. Macam tu lah aku beli. Bukan bulan 9. Sebelum tu lagi. Dah nak reban dah. Berpuluh-puluh ekor dah naik dah pakai soft rock ni. Nampak? Buatan anak Malaysia kita. Ini pun Lakojet. Berpuluh-puluh ekor dah naik. Kenapa kau nak beli brand-brand ni? Ini kawan aku buat juga ni. Ini soft rock. Aku punya brand lah. Aku punya apa? Aku punya model lah. Ini yang buat aku, kawan aku Al-Izan. Dia budak Johor. Dia memang buat soft rock. Dia pernah buatkan satu prototype untuk aku. Memang padu. Memang padu. Yang ini gila babi ni. Gila babi. Serius. Dia punya design gila babi. Memang kau-kau punya design ni. Gila, aku memang tak ada sangka lah. Dengan double blade macam ni kan. Berat dia cantik. 7 ke 8 gram macam tu kan. Lepas tu boleh pergi jauh. Lepas tu masa strike memang tak ada lucut. Gila. Gila. Okay, korang kena dapatkan soft rock anak Malaysia kita. Buatan anak Malaysia memang bagus. Anak Melayu kita ni pandai buat soft rock sebenarnya. Senang cerita pandai buat umpan. Anak Melayu kita ni banyak je designer budak-budak Malaysia ni yang buat. Tapi korang tak nak support. Support lah barang-barang Malaysia kan. Barulah Malaysia ada nama ke pesada dunia. Okay, bye. Terima kasih. Pakai grip. Tak. Sekali lagi. Ambil tak tepat. Air hitam. Payah nak ambil tepat. Aku tak salah kan soft rock tu. Air memang hitam. Memang susah ikan nak ambil secara tepat. Air hitam mendengut . Ambil. Adikan tunggu. Sentap ke depan buat pelik. Sentap ke atas. Alah, sentap ke tepi. Bodoh lah kau ni. Memanglah lucut. Sentap ke atas. Tak dekat juga. Curut. Tu curut. Tak dekat juga curut tu. Lagi satu masa. Awal sangat. Memang awal sangat. Tak sempat masuk mulut pun. Kalau masuk mulut dekat. Awak sangat sedap semua ni. Bagi lagi sangat kan. Satu, dua, tiga. Curut. Laki tak pernah salah. Aku tak kira. Laki tak pernah salah. Tak kira. Laki tak pernah salah.
Aku sentak pun kosong tu. Aku tarik macam tu je dia lepas off-road tu. Memang kosong punya kalau aku tarik, kalau aku sentak tu. Malu tu. Malu kalau aku sentak tu. Serius malu. Betul depan ikan aku balik. Betul letak kepala ikan tu aku balik. Mak eh. Jom pindah. Lepas sikit. Curut. Beria kau ya. Kau tunggu. Ubat kau ini aja ubat kau. Ni ubat kau. Ni dah ubat kau. Mana kasialan ni. Senang je ubat kau. Kena pagang aku tajam ni. Kasialan. Ni akak apa pula ni? Ini pun minta ubat ke? Ini pun sama. Nasib baik kau. Akak sialan. Kena pagang aku yang pap ni. Pap. Kena. Boleh tahu. Tak kena. Tidak kena. Ush. Tak kena tu. Tak kena. Sadaqallahul azim. Okay, so tuju untuk hari ni. 2 ekor sebenarnya semua lucut. Jadilah aku review soft rock daripada Local Jet ni. InsyaAllah petang ni kalau ada masa aku akan pergi pot yang lagi power, yang lagi sedap, yang lagi manis. Korang yang mana baru sampai dekat channel ni, yang baru jumpa channel ni, baru nampak channel ni, subscribe guys. Terus subscribe. Subscribe sebab pot-pot aku semua best-best. Jadi korang kena juga subscribe. Nak tak nak. Jadi sampai situ je lah untuk hari ni. Jam pun dah pukul 12. Sebenarnya banyak lagi benda yang aku nak review. Subscribe guys. Korang akan dapat nanti subscribe. Okay, nampak tu benda tu. Subscribe. Dia suruh tekan loceng tekan. Tekan loceng tu. Tekan loceng tu. Nanti bila aku post video, korang akan dapat noti. Korang akan dapat noti. Aku akan review macam-macam lagi. Sebenarnya dalam masa 4 tahun aku buat 21, 22, 23, 24, 25. Dalam masa 5 tahun ni guys, bermacam-macam umpan aku dapat. Tapi aku sibuk dekat TikTok sebenarnya. Dekat TikTok aku dapat banyak barang tau. Barang affiliate lah. So itu untuk affiliate. Jadi kalau korang nak aku review dekat YouTube kan, korang subscribe channel aku. Aku akan review lah barang-barang tu. Aku akan review semua barang-barang tu. Macam-macam konten lagi lah. Aku akan review semua barang-barang yang aku dapat tu. Tapi ni dekat YouTube lah. Dekat TikTok aku dah settle. Okay, so korang boleh subscribe lah. Okay, so untuk review aku untuk setup ni, Curado MJL ni tak berapa sedap lah untuk bermain BFS. Sebab MJL kan dia mesti light. Nama pun MJL, Magnum Light Spool. Okay, so bagi aku boleh je main.
Lagi satu dia overpower. Aku tak suka dia overpower buat main haruan. Nanti haruan kadang-kadang dia melayang. Sebab setup ni pun dapat 10. Kita pakai MJL pula. Lagi yang sesuai dia BFS lah. So tempat-tempat macam ni BFS paling sesuai lah untuk aku. Okay, so Better Sound 410 ni panjang dia tak silap aku 6 kaki 9. Sekejap. Okay, 6 kaki 8 guys. Benda ni 2 piece. Okay, so luar weight dia 3 sampai 12 gram. Tak semestinya 3 sampai 12 gram tu aku tak boleh kas umpan bawah dia. Aku pernah kas umpan 2 dengan 1 gram pakai Better Sound ni. Tapi real aku pakai Curado BFS. Bukan Curado MJL Curado BFS. Itu memang sedap lah. Memang setup paling sedap. Okay, so kalau korang nak rod ni, korang boleh dapatkan dekat description. Aku akan letak link. Dan soft rock ni kemungkinan aku akan letak link TikTok lah. Sebab kat TikTok je ada jual. Aku tengok dekat Shopee tak ada jual. Okay, so untuk setup macam aku ni, okay, kod dia BSC 682L. BSC 682L. BSC tu apa? Battle Song Casting. 682 tu 6 kaki 8 2 piece. Okay, L tu light lah. Okay, setup ni memang power kalau nak pump haruan keluar bersama. Okay, kalau korang tengok banyak konten aku dekat TikTok, aku banyak gunakan Better Sound ni. Kenapa aku berhenti main YouTube dulu? Banyak sebab lah. Satu kamera tak ada. Lagi satu kalau nak macam sekarang ni aku pakai DJI Action 5 Pro. Okay, so sekarang ni ada pre-record. Jadi senang. Aku tak payah nak edit banyak video panjang-panjang. Mana record yang 4 dia aku rasa best, aku akan buat pre-record, pump, aku tangkap, aku akan buat. Okay, tu satu. Yang kedua, TikTok ni senang, view senang dapat. Dan aku banyak dapat barang review lah. Aku dapat banyak sampel lah daripada TikTok. Daripada geng-geng TikTok kan. Okay, so sekarang ni aku dah puas lah main dengan TikTok. TikTok pun dah makin lama makin merepek. Okay, so aku main YouTube balik. Aku akan buat sebab aku main YouTube balik bukan sebab aku tak main TikTok. Sebab aku dah ada kamera. Okay, so ni set aku. Korang boleh ambil inspirasi pada ni. Lagi macam seminggu 2 lagi, mungkin aku punya barang Curado BFS akan sampai lah. Jadi korang boleh ikut lah macam aku buat tu. Memang sedap gila guys. Ada yang lagi sedap daripada Salamandura yang kau tengok sebelum ni. Memang sedap. Tapi tu ratio 8 lah. Ratio 8 ni lagi senang lah main soft rock. Okay, so untuk soft rock ni pula. Okay, owner lah Kojat Ahmad Haizat. Abang Haizat. Soft rock ni memang bagus. Serius memang bagus. Memang gila, best gila lah. Untuk aruan curut pun boleh kena. Besar apatah lagi kan. Memang best lah. Ni antara soft rock yang sempurna lah bagi saya bang. Memang cantik lah. Memang bagus. Dengan design dia macam ni. Getah dia kualiti. Saya bukan sebulan 2 bang. Saya kalau test soft rock, saya akan pakai untuk 10 ekor aruan. Dia kata tak koyak, saya akan cakap soft rock tu bagus. Biasanya saya lihat 5 ekor ke atas lah. Untuk soft rock abang yang sebelum ni, saya dah test tau. Tapi dia pendek sikit. Yang itu memang betul susah gila nak lucut. Yang ini masih boleh lucut lagi lah sebab dia besar kan. Ada satu yang panjang tu, saya ada warna hijau tu. Nanti saya tengok ni gambar ni. Soft rock tu memang gila bang. Yang itu memang gila. Berat dia sedap. Design dia secantik. Hook dia cun-cun punya untuk badan. Memang best. Soft rock yang itu yang saya paling tak boleh belah. So sebelum ni video saya ada pakai soft rock tu lah. Tapi saya tak pernah review lagi. Ni baru saya nak review. Sebab saya rasa soft rock abang ni patut diketengahkan. Dan patut famous lah benda ni. Dan saya dengar cerita pun, brand abang sekarang tengah gila. Brand abang pun sekarang tengah naik lah. Sebab sekarang ni banyak soft rock abang pun susah dapat stok dah saya tengok. Sebab dekat sini saya duduk banting. Ada seorang owner Jugra Tackle ni. Dia saya tengok soft rock abang ni dah banyak habis. Jadi bila saya tanya kat kedai-kedai lain, memang banyak dah pakai soft rock Lakojat ni lah. Okay, memang saya puas hati dengan soft rock abang. Berat dia semua sedap bang untuk main haruan. Ini bagus. Sebab bila kita test dia tak tenggelam bang. Dia terapung. Memang betul floating cantik ni. Jadi bila kita karau slow, kita karau laju pun dia memang tetap cantik. Okay bang, itu dia review pada saya. Esok mungkin petang kita akan ni lah guys. Kita akan review lagi lah. Kita akan review soft rock yang lain. Ada lagi 2 soft rock. Aku masih tak review lagi. Ada yang aku tak test lagi. Okay, jom. So korang boleh subscribe channel ni.
Kalau korang suka untuk review-review lain, korang kena subscribe supaya korang boleh tengok lah review-review untuk barang-barang yang lain. Banyak lagi barang yang aku belum review yang korang kena pakai. Okay guys, so terima kasih untuk yang subscribe, like dan share. Semoga korang semua diberikan strike yang manis-manis. Okay guys, jom.